Perlawanan ke-10 minggu ke-4 kejohanan Armada U13 Pusatnik 20-26. Sudah pun dimulakan separuh masa pertama. BSRCFC menaikkan jersey putih, serba putih menentang PM FC menaikkan jersey berwarna kuning. Gerakan awal untuk pasukan BSRC. Peluang percubaan pertama yang hantar ke hadapan. Wadi, peluang untuk Wafi. Baik kalau Wafi Danish. Peluang. Wafi Danish pertembungan bersama penjaga gol. Hampir-hampir untuk Wafi Danish. Tidak menjadi peluang. Percubaan terus. Dan sedikit jauh tersasar percubaan daripada Muhammad Fudail Furkan. Sekali lagi agak bahaya juga. Berani pemain ini. Dia gemar untuk melakukan percubaan dari jarak yang jauh. Dapat Muzaffar terus mencuba. Cantik sebenarnya. Percubaan daripada Muzaffar sebentar tadi. Itu perlu juga sebenarnya. Anda saksikan first touch. Melakukan turning satu half volley tepat menuju ke pintu gol sebenarnya. Ke hadapan untuk mencari Aldan. Tolak ke bawah. Wafi. Percubaan tepat. Kemas tangkapan Daniel Zikri. Ini peluang. Percubaan. Ke semua mereka sebenarnya. Cantik. Lepas. Ada sentuhan akhir. Datang lagi. Rafi Awadi. Peluang. Lepas. Untuk gol. Kerayaan Rafi Awadi berpunca di sini. Aldan bijak dorongan macam Rafi. Rafi lepaskan diri. Sentuhan akhir kaki kiri yang mendapatkan jaringan pertama buat pasukan BSRCFC. Cantik. Aldan. Dan percubaan akhir daripada Rakib Mukmin. Lepas Muzaffar, cantik. Kembali untuk Muzaffar. Dan cantik sebenarnya gerakan daripada Muzaffar sebentar tadi. Terkena benteng pula. Dan bola sudah pun keluar. Itu gol dapat diselamatkan Khairil. Lepas peluang situasi satu. Gol kedua. Wafi. Dia dapat lepaskan diri pada Muzaffar. Terus ke hadapan. Yakin, tenang dan tajam Wafi Awadi mendapatkan gol kedua untuk BSRCFC. Panggilan ketiga, panggilan terakhir bagi kedua-dua pasukan. Hampir-hampir. Cuba melakukan sepakan terus ke pintu gol. Dapat ditepis. Lakukan satu lagi percubaan tanpa henti. 40 minit secara keseluruhan. Itu betul-betul memenatkan. Dan Rakib Mukmin cubaan Ibn Tiang dan jaringan kali ini Rakib Mukmin bermula dari sepakan penjuru. Percubaan pertama daripada Arwadi terkena palang dan kemudiannya
Percubaan kedua datangnya daripada Rakib Mukmin memberikan gol ketiga buat pasukan BSRCFC. Dapat dipintas peluang Muzaffar masih lagi mencari gol pertama. Gol ketiga BSRC disebabkan Peluang percubaan dapat ditepis. Muhammad Rakib Mukmin. Okey, tamat masa penuh perlawanan. Keputusan BSRCFC 3, PMFC 0. Dengan BSRCFC berjaya menjadikan 3 gol berbalas kosong. Untuk itu kita akan teruskan lagi perlawanan ke-11 pada minggu keempat bagi kejohanan Armada 13 Persebaya 2026, yaitu pertemuan antara pasukan Des Juniors yang akan bertemu dengan pasukan Armada Nusa